Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan podcast Fokus Perak edisi khas Raya Sempena Jamuan Aidilfitri PAS Perak pada hari ini. Jangan lupa kepada anda yang sedang menonton untuk subscribe kami di channel YouTube Fokus Perak dan like dan follow kami di Facebook dan TikTok Fokus Perak. Dan bersama kita pada hari ini dalam marathon podcast bersama pimpinan PAS Perak adalah Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hafiz Sabri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat sampai raya, Alhamdulillah. Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma badan masih lagi berpeluh kan. Masih menyantuni ni hadirin yang sampai di jamuan Aidilfitri pada saya datang daripada pukul 8 pagi tadi. Sekarang ni jam dah pukul 11 dah. Kat pukul 11 pagi dah. Tak berhenti. Saya jumpalah semua yang hadir ni sampai boleh katakan berpeluh-peluh ni rasa seronok, gembira sangat. Puas hati kita. Tak banyaklah dalam podcast ni sebab nama pun marathon. Dia mesti kena keluar-peluh sikit. Jadi insya-Allah peluh untuk rakyat. Tak ada masalah. Insya-Allah. Jadi untuk makluman juga Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri adalah ahli Dewan Negeri Manjur yang juga merupakan timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perak, dan sudah pastilah sebagai yang mengetuai Dewan Pemuda ini mempunyai tanggungjawab yang besar, khususnya termasuklah kita nak cerita tentang jamuan raya ni. Ada part-part yang mungkin pemuda ditaklifkan tadi pun Ustaz dah sebut sikit tentang macam mana sambutan daripada rakyat. Jadi mungkin Ustaz tengok setakat jam 11 lebih ni, daripada pagi tadi sampai 11 lebih ni, macam mana persiapan pemuda, persiapan PAS Perak dan juga bagaimana sambutan daripada rakyat untuk jamuan Aidilfitri PAS Perak pada tahun ni. Sila. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang muda, anak muda, orang muda yang banyak sangat hadir hari ni. Terlalu ramai datang hari ni. Dan saya jumpa banyak kategori orang muda. Ada yang saya tanya tadi lepas SPM, ada yang sedang belajar di college, di universiti, balik bercuti semata-mata nak mari ke jamuan raya PAS Perak ni. Alhamdulillah. Dan ramai juga orang muda yang hari ni bekerja, dia ambil half day dan nak datang ke jamuan raya kita. Ini satu perkara yang saya kata masih datang, kata Ustaz kami support. Kalau PAS buat organ ni kami mesti datang. Sebahagian besar orang muda datang sini, sebab itulah saya sendiri rasa sebahagian daripada perkara itu kerana saya lah pemuda, dan bila mana orang muda ramai ni satu tanda yang positif yang sangat baiklah kepada kita. Dan terima kasih kepada anak-anak muda yang hadir daripada berbagai latar belakang dan daripada berbagai tempat. Dan anak muda tempatan juga ramai datang. Ni saya nak masuk podcast tadi pun nak mari sini banyak roblox semua orang muda. Geng-geng pemuda yang geng-geng permotoran, geng-geng motor, kemudian anak muda yang yang bawa handset masing-masing, yang buat konten, buat live. Jadi kena tahan dengan dia. Kemudian sebelum masuk sini pun jumpa dengan orang muda. Masuk sini pun masih lagi, masuk dalam bilik podcast pun masih ada orang muda nak minta tahnik tahnik baby anaknya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya orang muda ni ramai hari ni. Dan pemuda PAS Perak kita diberikan tanggungjawab untuk menguruskan gerai ataupun kita punya bus kita lah, bus lemang. Lalu ni ke menu utama lah. Kalau tak ada lemang tak adalah raya. Kalau tak ada raya maka tak ada lemang, gitulah. Bukan raya namanya kalau tak ada lemang. Jadi pemuda Perak kena uruskan lemang. Alhamdulillah. Kalau tengok sini memang alhamdulillah sambutan sangat meriah, dan juga Jabatan Aman. Jabatan Aman juga menjalankan tanggungjawab dengan baik. Masih banyak dan menjaga keselamatan pengunjung dan mengatur lalu lintas dengan baik dan juga dengan sempurna lah. Itulah sebahagian daripada kerja-kerja kita pemuda pada hari ini. Alhamdulillah. Dan kita tengok juga macam YB sebut tadi, boleh kata lebih 50% yang hadir dalam jamuan raya ni adalah anak-anak muda. Anak muda, betul. Tanda satu perkara yang sangat positif lah kepada Alhamdulillah. PAS dan juga Ikatan Nasional itu secara umumnya. Dan YB mungkin boleh kita masuk sikit tentang Manjul. Tentang Manjul, sebab YB antara tokoh ataupun ahli Dewan Negeri yang agak menonjol di media sosial. Alhamdulillah, kalau kita tengok feedback positif tu bukan saja datang daripada kawan, bukan saja datang daripada rakyat, datang daripada atas pagar, bahkan datang daripada musuh. Musuh politik lah ni kita sebut. Musuh politik pun mengiktiraf kerja buat yang dilaksanakan di Dun Manjoy, dan kita tahu sudah pasti ianya bukan bermula pada hari YB diangkat sebagai ahli Dewan Negeri, tapi sebelum tu lagi. Jadi mungkin
YB boleh kongsikan kepada kita semua dan juga penonton bagaimana gerak kerja yang dilakukan di Don Manjur, menyantuni rakyat di Don Manjur, dan bagaimana penerimaan mereka terhadap apa yang telah pun dilakukan setakat ini di Don Manjur. Silakan YB. Terima kasih Ustaz Bizul. Don Manjur lah don yang paling besar di negeri Perak. Penduduk paling ramai, dan kalau daftar pengundi pun Don Manjur lah yang paling banyak. Terkini pun dah 90,000 lebih. Hampir 100,000. Hampir 1,000 dah pengundi di Don Manjur. Dan itu baru pengundi. Kalau kita kali dengan 2 kali 3 isi rumah tu, ratus ribu lah penduduk di kawasan Don Manjur ni. Pertama, saya ucapkan jutaan terima kasih banyak pada semua penduduk dan juga warga masyarakat di Don Manjur yang bagi saya ni mereka semualah terlalu dekat di hati saya. Dekat sangat di hati saya, dan sampai orang sebut ialah Hafiz Sabri Manjur Hafiz Sabri. Maksudnya kadang orang panggil saya Manjur. Orang Manjur. Berapa Ustaz Manjur, orang jumpa saya. Berapa Ustaz Manjur macam mana? Orang tanya Manjur dulu. Maksudnya ialah orang melihat Manjur tu dekat di hati saya, dan itulah yang sedang dilakukan ketika ini. Sebab apa? Sebab bagi saya daripada golongan awam, saya juga daripada orang biasa, masyarakat biasa, dan saya juga hari ini telah pun dipilih oleh majoriti rakyat di Don Manjur jadi wakil mereka. Maka perkataan saya, perbuatan saya dan juga tindakan saya lah mewakili rakyat. Jadi apa yang sebab di Don Manjur itulah ialah saya sedang membawa suara rakyat Manjur, membawa harapan rakyat Manjur, dan membawa segala perkara yang sedang diperjuangkan oleh rakyat masyarakat di Don Manjur. Dan daripada awal menjadi wakil rakyat hingga hari ini, alhamdulillah. Pertama, orang Manjur ni memang best. Memang bagi saya ni, Ustaz Bizul, memang orang Manjur ni betul-betul orang yang saya nak khabar saya sebab dah sangat dekat di hati rakyat ni. Rakyat pun dekat di hati saya ni, jadi dah jadi sebati saya dengan orang Manjur ni. Saya faham tentang apa yang dilalui. Sebab itulah isu-isu di Manjur ni boleh dikatakan, sebut isu-isu di Manjur ni, katalah berlaku isu di kawasan gugusan Manjur, kampung Manjur, kampung Melayu terbesar di Malaysia. Jadi saya faham, saya tahu isu-isu yang sedang berlaku. Kalau kata isu A, saya tahu isu itu isu apa, dan sedang kita perjuangkan, yang sedang kita orang kata usahakan untuk selesaikan. Kalau kata berlaku di Meru, saya faham isu di Meru ni isu apa yang sedang berlaku. Kalau khabar di Cemor, saya boleh tangkap isu apa yang berlaku di Cemor. Kata di Cepor ni, saya sebut dalam Don Manjur ni, jadi banyak kita sebut zon. Tadi zon gugusan Manjur, zon Meru, gugusan Manjur tadi semua. Yang dalam gugusan Manjur ni ada kurang lebih 8-9 kampung dalam gugusan Manjur. Jadi semua kampung Manjur tu dalam tu semua kampung berkumpul di situ. Kemudian mana-mana tempat yang tuan-tuan dengar namanya Meru, tuan datang ke Ipoh, tuan pergi ke Meru, di situ semua di bawah Don Manjur. Ke depan sikit tuan-tuan pergi ke Cepor. Kita pernah dengar Ulu Cepor kan, tempat orang berkelah tu, dan semua nama taman-taman Cepor ni semua dalam Don Manjur. Tuan-tuan ke depan sikit tuan-tuan pergi ke Cemor. Semua yang bernama Cemor dalam Don Manjur. Tuan-tuan pergi naik ke atas sikit ke Kelebang. Semua nama Kelebang ni semua dalam Don Manjur. Tuan-tuan pergi masuk dalam Cepor dalam kampung Seri Kelebang, tuan-tuan pergi ke sedikit sebahagian daripada Tasik sikit, semua dalam kawasan Manjur. Jadi Don Manjur ni besar. Maksudnya semua isu dalam Don Manjur ni dalam inilah dalam kepala saya, dalam maklumat saya, perhatian saya, dan daripada awal jadi wakil rakyat dan hingga hari ni memang tak putus-putus lah, tak berhenti lah. Saya cuba berusaha sebelum mungkin. Sebab itulah tagline saya di Don Manjur, Ustaz Bizul, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya kita usahakan sehinggalah benda tu berjaya, dan kalau belum berjaya kita usahakan lagi, kita buat lagi, usahakan lagi. Dan setakat ni alhamdulillah banyaklah perkara yang telah pun berjaya di Don Manjur ni. Itulah sikit gambaran secara umum lah di Don Manjur kita ni. Jadi tugas yang sangat berat seorang anak muda untuk menggerakkan segala usaha membantu rakyat di Don yang sangat besar, dan sudah pasti tim yang kuat jugalah yang memberi tulang belakang, support kepada segala gerak kerja yang dibuat oleh Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri. Dan tidak pelik kalau pada PRU yang ke-14 Ustaz tewas sekitar 5,000, 10,000 undi. Kalah 10,000 undi, tapi pada PRU yang ke-15 5 tahun selepas daripada itu menang hampir 7,000 undi.
pusing lipat balik 17,000 undi. Bukan senang nak buat tu. Dan saya rasa kalau kita kaji dari sudut data-data maklumat pilihan raya, tak banyak situasi seperti itu yang boleh berlaku. Lebih-lebih lagi di Dun Manjur ni bukan sekadar dun adanya orang kampung, ada juga orang Melayu elit, ada juga orang Melayu bandar dan sebagainya, berbagai China dan India, pelbagai kaum di Dun Manjur. Jadi apa pun kita doakanlah kekuatan kepada Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri untuk terus berkhidmat kepada orang-orang di Dun Manjur. Jadi untuk yang akhirnya, mungkin YB boleh sampaikan sikit ucapan raya khusus kepada orang Manjur yang sedang menonton pada ketika ini. Silakan. Ucapan khusus kepada warga masyarakat, rakyat di Dun Manjur yang saya kasih, yang saya ingati, tuan-tuan semua, tuan-tuan perempuan semua dalam hati saya, ibu ayah saya, abang kakak saya, adik-adik saya, semua berada di hati saya, dan tuan-tuan telah banyak membantu saya sepanjang saya menjadi wakil rakyat di Dun Manjur. Tanpa tuan-tuan perempuan, saya tidak ada apa-apa dan saya tidak ada kekuatan. Jujur saya nyatakan di sini sebabkan tuan-tuan perempuan lah warga masyarakat Dun Manjur yang saya bersama dengan saya turun padang tuan-tuan bersama, ke mana-mana saya pergi pun tuan-tuan tetap memberikan sokongan, tuan-tuan memberikan bantuan, dan tuan-tuan sentiasa ada, alhamdulillah. Kalau ikutkan saya punya kehidupan di Dun Manjur ni, Ustaz Fizul, kalau raya ni minggu lepas saya di Dun Manjur, satu Ahad lepas jemputan tu lebih 20 jemputan. Lebih 20 jemputan, dan minggu ni Sabtu dan Ahad ni juga lebih 20 jemputan. Tu Sabtu Ahad. Hari biasa ni terlalu banyak. Ni baru sebut jemputan, jemputan raya. Jemputan sebelum ni lagi banyak lagi. Nak sebutnya rapatnya dengan masyarakat. Dan jemputan-jemputan ni saya penuhi sebelum mungkin, dan juga isu rakyat saya perjuangkan sebelum mungkin, dan saya akan buat yang terbaik insya-Allah isu-isu yang sedang kita perjuangkan. Setakat ni yang saya gembira, sepanjang sisi ni banyak juga isu-isu rakyat telah pun kita selesaikan. Isu infra, persarana, isu kebajikan rakyat, isu perumahan, isu berkaitan tanah, isu berkaitan dengan alam sekitar, isu berkaitan dengan penduduk setempat, kita berjaya selesaikan alhamdulillah satu persatu. Dan juga saya terima kasih banyak kepada semua agensi-agensi kerajaan. Kalau di Manjur ni tak asing lah, NBI sama dengan saya, kemudian JKR, JPS, kemudian agensi-agensi peringkat pejabat daerah, pejabat tanah, semua agensi yang berkaitan lah yang telah banyak membantu saya di Dun Manjur. Begitu juga lah semua segmen-segmen lain yang saya tak sempat sebut di sini. Tapi saya nak sebut, tuan-tuan semua memang best, memang terbaik, kerana bila saya bercakap tentang isu rakyat di Manjur, tuan-tuan sentiasa bersama cari jalan untuk membantu. Itulah perkara-perkara yang saya nak nyatakan kepada orang Manjur. Dan selamat meraihkan Aidilfitri dengan gembira dengan keluarga masing-masing, dan sama kita membina masyarakat yang harmoni, yang sejahtera dan berbahagia dengan keluarga masing-masing. Dan kepada orang muda, anak-anak muda di Dun Manjur khususnya, dan juga anak-anak muda di seluruh negeri Perak, jangan kita terus menjadi orang muda yang akan terus menjadi pelapis kepada kepimpinan negara dan negeri, dan insya-Allah berikanlah kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan kepada PAS dan juga Perikatan Nasional untuk sama kita membangunkan negeri ini insya-Allah. Dan PAS dan juga Perikatan Nasional kita membariskan satu barisan yang sangat kukuh, kepimpinan yang sangat stabil insya-Allah. Dan yang menariknya, kita ramai tokoh-tokoh kepimpinan orang muda di negeri Perak ini yang sedang memimpin di peringkat Dewan Negeri dan juga di semua peringkat. InsyaAllah kita akan membawa suara tuan-tuan dan puan-puan, rakyat negeri Perak dan orang muda sekalian, bersama kita membangunkan negeri ini supaya Perak menjadi lebih hebat, lebih maju, lebih bersaing, dan banyak pelabur-pelabur yang akan masuk ke negeri kita dengan gandingan kekuatan yang ada kepada PAS dan juga Perikatan Nasional di negeri ini insya-Allah. Terima kasih banyak semua. Terima kasih saya. Terima kasih kepada semua podcast Fokus Perak yang sudi jemput saya sekejap pada pagi ni. Tak banyak kalau tuan-tuan tengok dalam video ni berpeluh dan sebagainya, tak sempat nak make up. Jadi nak meraihkan podcast ini dan meraihkan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar podcast kita ni. Terima kasih. Selamat Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hafiz Sabri, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perak, merangkap Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, yang juga Ahli Dewan Negeri Manjur. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk membantu masyarakat di Dun Manjur. Kepada anda yang sedang menonton, teruskan menonton, dan terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Fokus Perak. Jangan lupa
untuk subscribe kami di Podcast Fokus Perak YouTube, channel YouTube Podcast Fokus Perak, dan follow kami di page Facebook dan TikTok Fokus Perak. Kita jumpa lagi dengan pimpinan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.